DOS Protection Hosting, apa yang perlu ditanya kepada provider? Panduan menilai DOS Protection Hosting termasuk Network Mitigation, WAF, Rate Limiting, CDN, Status Page, Response Plane dan skop perlindungan. DOS Protection membantu mengurangkan kesan serangan yang membanjiri server, network atau aplikasi dengan trafik palsu. Banyak penyedia hosting menyebut perlindungan DOS, tetapi skopnya boleh sangat berbeza. Ada yang melindungi network sahaja, manakala serangan pada login, API atau checkout memerlukan lapisan aplikasi. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi? Baca lagi di zanzali.com. Jangan lupa like, follow dan subscribe.